Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI) merupakan salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) di bawah Pemberian Perkhidmatan Sejagat (PPS). NADI menyediakan capaian internet secara kolektif kepada komuniti khususnya di luar bandar dan dari kawasan yang kurang liputan perkhidmatan. Selain itu, NADI memperkasakan komuniti melalui program-program yang lebih mampan dan relevan untuk merapatkan jurang digital, pengetahuan dan sosioekonomi. Program-program yang ditawarkan di NADI merangkumi 4 bidang fokus utama iaitu keusahawanan, e-pembelajaran sepanjang hayat, kesejahteraan kendiri, kematangan dalam penggunaan internet dan menyediakan platform untuk masyarakat luar bandar, terutamanya komuniti sekitar. Pendaftaran boleh dilakukan melalui pendaftaran di NADI yang berdekatan. Pengguna perlu mengisi maklumat peribadi asas dan memilih program yang diinginkan. Semua individu dari komuniti setempat layak untuk menyertai program-program NADI dengan beberapa program direka khusus untuk kanak-kanak, remaja, wanita dan usahawan. Jadi, tunggu apa lagi? Anda dijemput untuk bersama-sama menyertai dan memanfaatkan NADI sebagai ruang pembelajaran, perkongsian ilmu dan pembangunan kemahiran digital. Jangan risau, NADI menggunakan protokol keselamatan data yang ketat untuk melindungi maklumat peribadi. Data disimpan dengan selamat dan hanya diakses oleh pihak yang diberi kuasa. Program NADI dijalankan melalui laman web rasmi NADI dengan akses ke sesi maya untuk latihan, konsultasi dan pemantauan. Selain itu, hebahan juga dibuat melalui media sosial rasmi NADI bagi memastikan maklumat program sampai kepada komuniti dengan lebih meluas dan pantas. Di sinilah tempat untuk kita belajar perkara baru, memperkukuh potensi diri dan membina komuniti yang lebih berdaya saing, inklusif dan bersedia menghadapi masa depan.